Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Hakim bin Muhammad Yusof. Nombor metrik 075789. Hari ini kami akan membentangkan tajuk pengurusan harta sepercarian dalam harta peninggalan Islam. Okey, sebelum tu kita perlu tahu latar belakang dia. Untuk latar belakang dia adalah pengurusan harta peninggalan ni dalam kalangan umat Islam merupakan suatu prosedur yang perlu dipahami oleh semua pihak, khasnya masyarakat Islam sendiri. Okey, kita seringkali dengar pertikaian akibat permasalahan harta pusaka hingga membawa kepada konflik perbuatan harta. Pertikaian yang berlanjutan dan memerlukan penjelasan mahkamah ini perlu dilanjutkan, orang kata. Pemusnahan keluarga malah yang lebih parah sekiranya melibatkan kes jenayah seperti ugutan, ancaman nyawa dan pembunuhan. Okey, maklumat berkaitan dengan hak isteri selepas pencarian. Yang pertama adalah muta'ah, yang kedua adalah nafkah iddah, yang ketiga adalah hadanah, yang keempat adalah nafkah anak, yang kelima adalah harta sepencarian, dan yang terakhir adalah tunggakan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salahuddin Al-Ayyubi bin Azmi. Nombor metrik saya 075827. Saya ingin menerangkan tentang hukum dan dalil tentang pengurusan harta sepercarian dalam harta peninggalan Islam. Saya akan bacakan dalil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Walinnisa'i nasibun mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang bermaksud, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, yakni ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian besar dari kamu, untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran, kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 32. Hukum. Kita akan bincang tentang hukum. Agak complicated sikit sini, tapi saya terangkan supaya bagi mana faham. Okay. Harta sepercarian merupakan uruf dan adat dalam Melayu. Uruf dan adat yang baik juga boleh dijadikan hukum. Bersandarkan kepada masalih al-mursalah, harta sepercarian dapat memelihara kemaslahatan dan kepentingan kedua-dua belah pihak dalam memelihara harta. Maka apabila sesuatu uruf itu diperakui baik dan sesuai oleh undang-undang kedudukannya, maka ia akan menjadi peraturan yang perlu dipatuhi. Itu sedikit sebanyak tentang hukum dan dalil. Kita akan sambung lepas ni, insyaAllah. Baik, sekarang saya nak terangkan tentang konsep harta sepercarian. Yang pertama, harta sepercarian sebagai harta bersama. Semua jenis harta yang diperoleh semasa perkahwinan, yakni rumah atau tanah. Harta ini milik bersama walaupun salah satu pihak yang bertanggungjawab pembelian. Maksudnya kalau suami atau isteri yang beli, maka semua pihak kena bertanggungjawab. Suami isteri kena bertanggungjawab walaupun seorang saja yang beli. Yang kedua, harta peninggalan suami atau isteri. Jika seorang pasangan meninggal dunia, harta sepercarian akan dibahagikan kepada yang masih hidup dan waris-waris lain mengikut prinsip faraid. Ini biasanya kalau waris meninggal dunia lah, macam bapa, ibu. Yang kedua, Islam mengikut prinsip faraid, melainkan harta yang telah diwasiatkan. Kalau harta wasiat memang tak payah ikut faraid lah, sebab kita kena ikut wasiat tu. Yang ketiga, pembahagian harta sepercarian mestilah dibahagikan secara adil kepada kedua-dua pasangan. Kenalah adil, sebab adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tak ikut, dosa lah. Yang kedua, berunding dengan waris-waris atau pihak yang berhak. Kena bincang dulu, takut kita macam makan makanan yang sumber haram lah.
bukan makan makanan yang macam makan harta haram, lebih kurang gitu. Yang keempat, proses pengurusan harta sepencarian. Konsep yang keempat, proses pengurusan harta sepencarian, iaitu memindahkan hak milik harta sepencarian yang ditinggalkan dengan berurusan dengan pihak yang tertentu seperti pejabat tanah dan lain-lain. Macam pindahkan milik harta, macam contoh motor nama orang lain, tapi kita nak tukar nama jadi hak milik kita, boleh je. Itu yang apa yang saya faham. Contoh kedua, poin yang kedua, jika terdapat perbalahan antara waris, boleh bawa kes tersebut ke mahkamah untuk penyelesaian. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adik bin Muhammad Nur, nombor metrik 075914 dari Diploma Usuluddin. Hari ini saya akan kongsikan sedikit contoh pengeraan hak sepencarian. Contohnya ialah seorang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebanyak RM500,000 dan si isteri menuntut di mahkamah syariah. Si mati meninggalkan ibu kandung dan 2 orang lelaki dan seorang anak perempuan. Selepas si isteri telah menuntut harta sepencarian, baki harta tersebut akan diagih-agihkan kepada waris-warisnya. Pengiraan bahagian untuk isteri sebanyak 1/8, iaitu RM62,500. Untuk ibu kandung pula sebanyak 1/6, iaitu RM83,333.33 sen. Kemudian untuk anak pula, dia akan menolak keseluruhan, iaitu ibu dan isteri, kemudian dibahagikan pula kepada anak-anak. Dan anak lelaki akan mendapat sebanyak 2/5 dan anak perempuan pula dapat sebanyak 1/5. Sekian daripada saya. Baik, saya Abdullah Rusyidi bin Abdul Aziz, nombor metrik 075086. Baik, untuk kesimpulan bagi topik ini ialah pengurusan harta pencarian dalam hak peninggalan Islam adalah perkara yang memerlukan perhatian khusus agar hak suami dan isteri dilindungi dengan adil. Walaupun konsep ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran ataupun hadis, ianya telah diterima dalam banyak sistem perundangan Islam di beberapa negara untuk memastikan keadilan dalam pembahagian harta setelah berlaku perceraian atau kematian. Oleh itu, pengurusan yang betul dan adil melibatkan gabungan antara prinsip syarak dan perundangan moden serta perjanjian yang jelas di antara pasangan. Sekian sahaja daripada kami. Wallahu a'lam bishawab.